Hari ni kita orang dekat Pasar Pudu. Kita nak tengok apa yang ada kat sini. Jom. Untuk je kat sini korang boleh nampak ada dua section lah. Section ni ada daging kambing, lembu. Tapi tinggal yang satu kedai je buka. Ni pula boleh stay kat sini. Terus masuk pasar-pasar dia. Sekarang kambing harga berapa bang? RM40. RM40 sekilo? Yes. So nak dapat kambing kat sini RM40 sekilo. Tak tahulah harga kat luar berapa. So boleh lah jumpa abang ni. Ada bawang merah terjual banyak seguni terus dengan kentang, bawang putih. And sayur fresh-fresh hijau macam ni pun ada. Yang best juga cili kering kalau korang yang nak yang dah siap hancur. 2,5 kg satu, RM8 satu. Fresh lah, baru petik. 16. Oh, 16, 17. sayur kat sini baru petik basah-basah lagi ni. Rebung. Ni rebung dengan apa? Ni pak rebung. Isi dia. Oh, ni rebung madu, ni rebung Biasa je lah, putih. dah sayur-sayur ni. Kita masuk pula kat sini banyak rempah. And dekat sini apa Najah? Kat sini ada banyak kacang. Wah, RM8 1 kilo. RM8 1 kilo. Tahu sekarang kacang tanah macam ni untuk buat nasi lemak RM8 sekilo. Ini 12, ini RM30. Oh, ini dah siap packing pula. Ni kacang yang dah siap packing macam ni berapa? Ini RM1, RM2, RM2. Oh, ni badam? ini RM5. So kalau tak nak pilih macam ni, ambil je yang dah siap packing macam ni. Saat ni ada daun pandan, bunga kantan. Luas kan? Oh, ni lagi cantik je susun dah. Kemas lah susun. Ni berapa uncle? Mana RM2. Alah, paket macam ni RM2. Tomato dia pun fresh dah kat sini. Siapa yang suka tomato kecil-kecil kan lagi manis tomato kecil. Luasnya. Dalam ni pun ada lagi banyak. Ni taufu telur. Sedap weh ni. Ni super sedap. Tahu lembut. Ni tahu lembut. Yang Ni je RM3. Ya. Murah. fresh lah yang ke. Ya. Fresh dari kilang lah. Kat sini tempat tahu-tahu. So, kita tengok Mira tengah buat apa. Mira, tengah harga ayam ke? Time dia tengok nak beli ayam, ayam dia hidup. So kalau beli baru dipotong lah. Oh, tengok fresh ayam kat sini. Seekor berapa sih? Kalau ayam kampung, kilo RM23. Ayam kampung jantan, harga dia? RM21 kilo. Itu belum potong lagi, yang ni dah siap potong. Dah keluarkan hati dia. Asing juga kaki ayam, rangka. Kan pun ada kat sana. Kat dalam pasar je ada. Kat luar dia ni pun ada banyak gerai yang kau boleh dapat barang basah. Ada sotong, ada udang. Sebenarnya Pasar Pudu ni bukannya kat dalam je, kat luar dia pun banyak. Kerapu kira berapa? Bila ni kecil besar lah. Besar dia 33. Kecil dia 20. 20 sekilo. Oh. Ni ada udang ada siap kopek. Kopi ada. Siap kopek 55 1 kilo. 55 1 kilo. Ni udang? Ini 48. 48 sekilo. So, korang nak dapatkan bahan masak fresh macam ni, korang datang kat area Pasar Pudu ni. Apa pun, jom kita.